Jika korang suka shoot video pada waktu malam, dia akan nampak boring sekiranya background korang hitam saja, gelap saja. Jadi aku suggest kat korang, beli satu lampu ini. Lampu ni tak mahal. Walaupun tak mahal, fungsi dia sama saja dengan lampu-lampu yang mahal yang lain. Kepada content creator yang baru nak up, baru korang nak belajar buat video, jangan korang tekan nak terus beli lampu yang mahal-mahal. Aku suggest beli saja yang murah. Dah berbaloi sebenarnya. Aku recommend kat korang ambil yang ini. Gunakan lampu ini, harga pun tak mahal, letak di background belakang korang. Pilih saja warna yang korang suka. Contoh okey, sekarang warna macam ini. Nampak ceria berbanding video aku yang sebelum ini. Kita boleh tukar warna kepada warna yang lain. Contohnya sekarang merah. Nampak lagi cantik sebenarnya. Dia ada pelbagai warna. Jadi yang penting kita beli dengan kemampuan kita. Bukan kita nak tengok orang beli yang mahal-mahal, nak menghasilkan video yang berkualiti. Kita baru bermula, investmentnya kita beli saja yang boleh kita guna. Dah kita dah berjaya, affiliate dah ada komisen tinggi, korang beli je lah yang mahal-mahal. Setakat ini aku guna yang ni dah hampir 2 tahun. Tak ada masalah. Habis bateri, korang cas saja. Tak ada masalah pun. Jadi aku letak dekat beg kuning. Korang boleh grab sekarang. Kita boleh tukar-tukar warna. Memang sempoi.